Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Madani, salam PBD Gombak, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Bertemu kita pada kali ini, podcast berkaitan dengan Sains Sukan untuk SPM 2025. Saya kenalkan diri saya. Ya, boleh. Saya Muhammad Nasir Menjudi, guru Sains Sukan di SMK Sungai Kertas. Saya dah mengajar Sains Sukan ni bermula 2010. Maksudnya di daerah Gombak lah. Dan saya berkhidmat lebih kurang dalam 12 tahun lah sebagai pendidik. Dan sebelah saya, Encik Hafiz, kita kenalkan. Saya Cikgu Muhammad Hafiz bin Ismail dari SMK Sungai Pusu. Untuk pengalaman mengajar subjek Sains Sukan ni baru lagi, kira muda lagi lah, baru 5 tahun. Kalau untuk mengajar sebagai seorang guru dah hampir 9 tahun lah. Jadi pengalaman yang ada ni kita berdasarkan pengalaman senior kita lah, Cikgu Nasir yang ada, untuk kita kongsikan bersama-sama dalam podcast penggerak kecemerlangan akademik Gombak on Top, PK GOT. Baik. Untuk teknik menjawab bagi SPM Sains Sukan 2025. So kita pergi kepada kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan SPM ni, Cikgu Nasir, kita dedahkan sikit lah berkenaan dengan Sains Sukan ni lah. Betul. Sebab sebelum ni kita tanya anak-anak murid kita yang tingkatan 3, kenapa nak masuk kelas Sains Sukan? Sebab betul. dia minat sukan. Ya, betul-betul. Sekadar minat sukan sahaja dia nak masuk kelas Sains Sukan. Dia bukan kata minat, dia kata nak PJ, dia kata Sains Sukan. Tak sama kan? Ya, Dia betul. tak sama. So berdasarkan kita tengok kepada soalan-soalan peperiksaan dan juga kerja khusus tu, Betul. sebenarnya bukan sekadar bermain lah, Cikgu Nasir, kan? Betul. Apakah laluan yang boleh kita pergi selepas SPM ni, Cikgu Nasir? Sebenarnya banyaklah kita nak pergilah. Mungkin yang paling selepas SPM kita mestilah nak sambung belajar kan. Bagi universiti yang banyak menawarkan lah. Contohnya UPM, UiTM, UPSI, UKM. Sekarang dah banyak dah universiti yang menawarkan subjek berkaitan dengan Sains Sukan. Kan? Ya, macam kita tengok di negeri Selangor pun, sekolah-sekolah yang buka subjek Sains Sukan ni pun berkembang dengan pesatnya. Dia sebenarnya mungkin kerana kita Malaysia nak bergerak kepada STEM jadi mata pelajaran nak murid nak tahu untuk pengetahuan murid, mata pelajaran Sains Sukan ni ada termasuk dalam pakej STEM lah. Pakej STEM yang dipanggil untuk menuju ke negara yang lebih maju lah. Okey, nak tahu, saya nak bagi tahu, mungkin kita dah tahulah. Mungkin murid-murid yang nak mengambil Sains Sukan ni kena tahu, iaitu tingkatan 4. Dia ada berapa paper untuk Sains Sukan? Ada 3 kan? Ada 3. Okey. Untuk paper 3, kerja khusus. Kerja khusus. Okey, kerja khusus ni dia untung masa zaman saya dulu, saya mengajar pada 2010, kerja khusus ni kertas 3 ni bermula 2018. 2018. Baru lagi lah. 2018. Masa sebelum tu dia tak ada kerja khusus, hanya paper 1, paper 2. Jadi murid-murid nak skor paper ni sangat kena kerja keras lah. Kena ni lah. Lepas tu dia punya silibus pun berbeza kan. Jadi kira sebelum 2018 tu grade SPM adalah semata-mata peperiksaan. Ya, betul. Jadi itulah untungnya untuk kertas 3, yang siapa nak ambil yang terutamanya tingkatan 3, tingkatan 4 lah. Tingkatan 5 dah habis dah. Kan? Tolonglah fokus kejar untuk paper 3 ni, untuk buat yang sebaik-baik, sebab dia ada carry mark. Kita tak SPM lagi. Dia dah ada markah daripada carry mark. Berapa kewajaran dia, Cikgu Nasir? Dia kewajaran dia tingkatan, dia ada tingkatan 4 dan 5. 2 kan? khusus. Betul kan? Betul. Iaitu 50 markah untuk tingkatan 4, markah penuh lah. Dan 50 markah untuk tingkatan 5 lah. Jadi wajaran dia kalau tengok yang biasa kita cakap 30 lah, 30, 40 dan 30 untuk kertas 3. Okey. Teruskan. Okey. Untuk daripada Hafiz.
Jadi untuk subjek ni kita dikenali dengan kod kertas 4572. Jadi 4572, jadi bila kita cakap pasal sains sukan ni, macam Cikgu Nasir cakap tadi lah, ada 3 kertas. Kertas pertama adalah objektif, kertas kedua adalah subjektif dan juga esei, dan kertas ketiga adalah kerja khusus lah, yang di mana dia buat semasa tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi untuk kertas satu, kita akan bincangkan bersama-sama sekejap lagi, iaitu bagaimana teknik untuk kita jawab kertas satu, aneka pilihan. Jawapan semua telah diberikan kan? Ya, betul. Cuma nak pilih yang mana betul dan salah sahaja. Betul. Jadi adakah kita boleh kata senang Cikgu Nasir untuk kertas satu ni? Sebab jawapan dah diberikan. Dia sebenarnya ada beberapa guru ni dia ada teknik. Ada beberapa teknik lah, tapi kalau saya minta kat pelajar saya lah, teknik dia kalau kita nak pilihan ni, pilihan aneka pilihan ni, dia ada bagi 4 pilihan. Biasanya kita cari yang salah dulu lah. Sebab nak cari orang salah ni senang. Nak cari salah orang senang. Walaupun 10 perkara, satu salah dia dapat. Jadi nak cari, kita cari salah. Yang cari salah ni dia mudah. Salah kita padam lah kan, betul tak? Betul. Biasa kan? Betul. Kita padam, lepas tu akhirnya kita akan dapat 2 pilihan. Okey, baik. Iaitu yang betul-betul salah dan yang betul-betul dia selamanya memang jawapan dia. Jadi kalau kita cari betul, memang tak jumpa. Okey, itu kan, contoh macam kawan kita kan, nak cari dia betul salah, cari salah sekejap je dapat jumpa. Itulah dia ni lah, kalau kita nak kata aneka pilihan ni, teknik yang kita gunakan, cari yang salah dulu. Okey, jadi kejap lagi kita akan tengok kepada soalan-soalan. Betul ke? Betul. Kita tengok teknik tu. Kita tengok tu. Jadi untuk memerik juga, pastikan sebelum pergi ke peperiksaan SPM kertas 1 itu, pastikan anda telah melakukan perkara-perkara seperti mengingat, memahami dan juga kemahiran aplikasi penting untuk bagi kertas 1 ini. Dan untuk kertas 2 pula, kita ada struktur dan esei, Cikgu Nasir ya. Betul. Struktur dan juga esei. Jadi untuk bahagian A kita ada 10 soalan. Wajib jawab semua. Ya, betul. Wajib jawab semua, yang mana diperuntukkan 40 markah. Dan bahagian B ada 3 soalan tetapi perlu pilih 2 sahaja, Cikgu Nasir. Betul. Dan 20 markah. Macam mana kalau saya jawab 3 esei tersebut, boleh ke? Dia macam ini, dia ada, bila kita kata ada beberapa pendapat lah kan. Bagi saya lah, untuk kita, bagi saya mungkin ada pendapat lain tak sama kan. Bagi saya tak perlu pun sampai 3 soalan nak jawab, bagi saya lah. Sebab kita boleh fokus soalan yang pertama tu betul-betul sehingga titisan yang terakhir lah kita dapat. Kalau kita nak jawab semua, takut semuanya tidak lengkap. Jadi kita kena pilih jawab soalan yang betul-betul kita faham dan kita mahir. Jangan kita sikit je kita faham, lepas tu kita jawab. Jadi sebenarnya lah mungkin agak membebankan pemeriksa. Dia nak semak semua. Bagi saya lah. Kita bagi stres dekat pemeriksa. Ya, bagi stres dekat pemeriksa. Pemeriksa ni lah manusia kan. Kita faham lah. Jadi bagi saya lah, pendapat saya lah, mungkin pendapat di luar, cikgu-cikgu di luar mungkin boleh jawab semua. Tapi bagi saya, mana yang kita terbaik, kita akan pilih, kita akan jawab, kita akan dapat yang terbaik untuk setiap 2 soalan. So bagi Cikgu Nasir dan sama jugalah bagi saya, baik kita fokus 2 tersebut, betul, dan kita skor sehingga maksimum lah yang kita dapat. Kita usahakan kat situ lah. Kalau sebab kita 3 pilihan, kita dah banyak sangat kita fikir kan. Jadi masa pun hanya 2 jam 30 minit saja untuk kertas 2. Jadi biarlah kita dapat apa yang kita pilih tu lah. Okey, seterusnya kita senjata, Cikgu Nasir kan. Sebab anak-anak murid kita ni biasalah. Kadang pagi exam tu pun dia tertinggal IC, tertinggal slip lah apa bagai kan. Jadi apa yang sebenarnya selain daripada pen, pensel, pembaris, pemadam ni, slip semua kan. Bagi saya, sebenarnya saya bagi tahulah, saya sendiri buat masa saya sebagai student kan. Sebelum peperiksaan, tapi kita dah ujung peperiksaan ni kan. Sebenarnya bagi saya lah, setiap kali paper, esoknya paper, kita doa, kita baca Yasin. Saya lah baca Yasin,
setiap kali peperiksaan. Sebab macam Cikgu Hafiz mungkin ada cara lain kan. Mungkin saya ada. Sebab saya rasa kita kena yakin. Kita dah buat dah semua kali, kita dah study, kita dah dapat semua konsep. Lah senjata yang terakhir tu je lah, doa dan tu je. Mungkin Cik Hafiz ada senjata yang boleh kongsikan saja. Kalau dari segi rohaninya samalah. Dari segi rohaninya samalah. Sebab kita dah usaha, kita dah buat pelbagai program sebelum peperiksaan, tetapi kita mungkinlah ada yang terlupa sikit berkenaan dengan doa, tawakal sebagainya lah. Dan jangan dilupakan juga kepada anak-anak murid untuk membawa kalkulator saintifik. Sebab pagi tu selalunya dia gelam. Cikgu, saya kalkulator lupa cikgu semua kan. Sebab apabila keluar soalan seperti kiraan pecutan, dan kiraan yang lain yang mana menggunakan kalkulator ini sangat-sangatlah membantu anak-anak murid kita. Jadi anak-anak murid pastikan kalkulator saintifik jangan dilupakan. Okey, jadi kewajaran pemakahan tadi kita dah cakap berkenaan dengan kertas 3 yang mana 30% Cikgu Nasir carry mark bawa ke SPM. Ya, betul. Maksudnya 30% tu agak-agak nak lulus 40. Kan? Lagi 10 lah. Lagi 10 lagi. Jadi saya kata kerja khusus yang cikgu-cikgu saya sukan bagi tu, tolonglah buat yang terbaik. Kalau boleh dapat markah yang terbaik kan. Jangan buat ala kadar je. Betul. Saya selalu ingatkan anak buah, anak murid-murid saya, kita ni SPM, kerja khususnya SPM bukan dapat peperiksaan tengah tahun, bukan dewasa, bukan di akhir tahun. Bukan. Ini SPM. You kena fokus SPM. Jadi buat yang terbaik lah untuk SPM, dan tak ada peperiksaan lain yang kita harapkan adalah SPM itulah satu-satunya peperiksaan yang diperlukan. Kemana kemasukan kita mana-mana dia akan tanya SPM. Betul. Itu yang penting. Jadi kita kena fokus SPM. Betul. Yang macam kita pun cikgu-cikgu pun kena isi operasi pun ada tanya pasal SPM kan. Betul. Walaupun dah kerja pun ada tanya pasal SPM. Betul. Okey, jadi untuk anak-anak murid pastikanlah 70% yang akan kita perjuangkan dalam Dewan Peperiksaan itu juga kita dapat markah semaksimum yang boleh lah. Semaksimum yang boleh. Okey, so untuk tarikh SPM 2025 bagi tahun ini adalah pada 16 Disember 2025, hari Selasa. Dan kita mula dengan kertas 1 pada jam 8.15 pagi dan akan tamat 9.30 pagi, iaitu untuk kertas 1 1 jam 15 minit, manakala kertas 2 10.30 pagi hingga 1 tengah hari 2 jam 30 minit untuk kertas 2. Jadi kita ada lebih kurang 1 jam lah Cikgu Nasir, kita kata apa, gap ataupun waktu rehat. Jadi apa nasihat Cikgu Nasir kepada anak-anak murid untuk 1 jam rehat tu kan? Ke pergi kantin minum dulu ke kan? So apa nasihat Cikgu Nasir sejam yang orang kata apa, emas itulah? Okey, bagi saya sejam yang selepas kertas 1 tu kita move on lah. Yang kertas 1 tu kita jangan bincang, jangan bincang. Jangan bincang lah kertas 1 aku buat salah ke apa, tak. Bagi saya untuk kita pergi terus yang ke paper yang kedua kan. Kita jangan fikirlah kata alamak silap ke apa tak. Bagi saya kesilapan tu sebenarnya sebelum SPM kita dah buat kesilapan. Bagi tahu. Kita selalu kan kita dah buat latih tubi semua. Bagi saya dekat diorang biar siap bila biar silap sebelum SPM. Jangan masa SPM kita buat silap. Jadi kalau kata 1 jam tu bagi saya tak perlu nak rest, tak perlu nak perah kepala dah. Sebab kita dah penuh dah. Kita rehat kan, kita akan bersedia kepada jangan kadang-kadang kalau ada nota kecil okeylah, jangan terlalu mengingat je. Mengingat konsep yang kita rasa aku terfikir konsep ni aku terlupa. Jangan terlalu satu buku teks nak baca. Tukar masa dia lah. So jadi kita ambil yang mana tu kita ingat semula lah, lebih kepada konsep semula, konsep yang kita ingat semula. Kan yang dikejar berciciran kita nak sampai sejam buat buku teks itu bukan dia lah. Okey, jadi anak-anak pastikan 1 jam yang
gap di antara kertas 1 hingga kertas 2 itu digunakan sebaik mungkin, seperti mengingat semula. Janganlah kita bebankan sangat kerana takut nanti konsep yang kita dah ingat sebelum tu dia lari pula kan. Dah kita rasa pening kepala. Aku tadi baca yang lain jadi jumpa kawan pula kata macam ni Jadi okey. Jadi kita dah pergi kepada pengenalan lebih kepada cara-cara nak menghadapi SPM itu. Sebelum kita masuk ke kertas pertama ataupun objektif yang lebih dikenali sebagai kertas objektif sains sukan, kita lihat dulu yang mana tadi kertas 1 adalah objektif, kertas 2 adalah struktur dan esei, dan kertas 3 adalah kerja khusus, yang mana kerja khusus di kertas 3 ni dah selesai Cik Nasir. Betul. Dah selesai dan markah pun kita dah key in semua kan. Jadi kita pergi kepada kertas 1 yang mana soalan objektif 40 soalan aneka pilihan A, B, C dan D, 1 jam 15 minit. So kita ada dalam 95 minit 40 soalan, lebih kurang 2 minit lebih lah untuk satu soalan Cik Nasir. Betul. 2 minit lebih. Jadi itu kalau kita bahagi satu soalan. Tapi ada satu soalan tu bukan sampai 2 minit pun kan. Mungkin dalam kita baca-baca, oh ni jawapan dia. Jadi kita dah boleh spend masa tu untuk soalan yang mungkin 2 minit jadikan 3 minit. Betul. Mungkin ada soalan yang aras rendah tu. Aras rendah kita takkanlah sampai 2-3 minit kan. Betul. Aras tinggi mungkin kita boleh fikir. Itu buat pilihan dia. Carilah soalan yang mudah dulu. Okey. Jadi kita pergi kepada agihan bidang kertas 1. Kalau kita boleh lihat, tingkatan 4 kita ada 3 bidang. Tingkatan 5 kita ada 4 bidang. Jadi agihan untuk kertas 1 ni soal bidang 3 lah paling banyak kan. Soalan dia hampir bilangan soalannya hampir 10 yang akan dikeluarkan dalam SPM, tetapi ni semua juga bergantung kepada pembina soalan SPM lah. Yang ini kita cuma kata apa, saranan. Saranan. Sebab kalau kita tengok yang kata Cikgu Hafiz tu tentang bidang 3 tu, pengenalan sains pergerakan tu, sebab bila kita bersukan kita banyak bergerak. Jadi kita banyak aplikasi lah. Aplikasi pengetahuan sains tu ke dalam sukan. Jadi kita nak bina pelajar kita ni, apa pengetahuan sainsnya dia boleh aplikasikan dalam prestasi sukan dia. Itu dia banyak aplikasi tu. Jadi itu yang bila kita tengok oh banyak dia punya ni. Memang betul lah. Sebab dia memang itu yang banyak ditanya kan. Ya, kita ada situ sebab dia banyak aplikasi. Betul. Kita ada pergerakan, kita ada stability, kita ada apa lagi, lakuan motor. Itu semua dalam aktiviti sukan semua ada. Dalam jadi bidang dia 3 nak uji soalan nak uji murid ni, dia faham ke? Tentang sains ke dalam sukan tu. Okey, jadi kalau kita perkasakan bidang 3 kita ni, insya-Allah lah. Insya-Allah. Yang lain-lain tu boleh akan membantulah. Jadi yang kalau kita tengok kat situ bidang 3 dan bidang 2 kan. Dua banyak kan, sebab dia bidang 2 tu kena faham nak aplikasikan, dia ada masuk dalam bidang 2. Contoh anatomi kan. Ya betul. Pergerakan tentang stability tu berkaitan dengan anatomi juga kan. Jadi pelajar kena faham juga asasnya anatomi tu. Sebab tu kalau kita tengok dari segi kita flow belajar pun, masa anak-anak murid kita masa bidang 2 tu dia macam confused sikit. Dia macam kat mana ni kan. Jadi bila dia belajar bidang 3 baru dia macam dia ada kaitan. Dia kata baru dia faham kan. Jadi yang asasnya tu, contohnya macam bidang 2 tu lebih kepada engine lah. Yang bidang 3 ni lebih kepada pemandu dia. Jadi bila pemandu dia tahu engine dia tu, baru dia dapat kawal ke mana kereta dia nak pergi kan. Jadi kalau kita tengok kat sini, bidang 3 dan bidang 2 lah paling banyak soalan yang saranan untuk keluar dalam SPM. Kita tak kata wajib ke, tak ada wajib, tapi kan, itu untuk kita kenal sains sukan. Kita kenal anatomi,
anda boleh pergi tempat lain. Ya. So kalau kita kata wajib nanti anak-anak murid kita fokus kata situ je. fokus kat situ je kan. Tempat lain dia tak baca. Tiba-tiba SPM tahun ni bidang 1 keluar 20 soalan pula kan. Jadi betul. Dia lebih kepada saranan lah. Saranan sebab dia maksudnya senang macam inilah. Dia akan keluar lah soalan tu. Kalau satu dia akan keluar. Tapi mungkin dia kaitkan soalan yang lain. Ya, betul. Sebab kalau kita tengok pun sains sukan ni lebih kepada perkaitan-perkaitan. Ya, dia kaitkan setiap bidang tu ada kait. Jadi tak boleh tinggalkan bidang tu. Contoh macam bidang 2 belajar tentang endokrina kan, sistem endokrina. Macam kita mula-mula macam kenapa sains sukan nak belajar ni kan? Rupanya bila kita tengok balik rupanya dia ada kaitan dengan hormon yang mana dikeluarkan tentang tahap kebimbangan. Bila kita mula-mula dia tanya tentang fungsi dalam sistem tubuh tu, anatomi tu. Lepas tu dia kaitkan dengan pergerakan. Lepas tu dia kaitkan pula dengan kecederaan. Lepas tu dia kaitkan pula dengan bagaimana kita sistem sosial kita kan. Jadi suka tak suka dia tak boleh tinggalkan. Kena mantapkan anatomi dulu. Jadi kita senang pengetahuan dahulu untuk semua, barulah kita dia aplikasikan. Okay. Jadi pertama sekali apabila mendapat kertas soalan kertas 1 tersebut, pastikan anda anak-anak murid peruntukkan sedikit masa untuk baca seminta lalu keseluruhan soalan tu lah. Okey, kemudian baca kita sekali imbas macam tu, dan kita akan rasa soalan ni target aku, ni target aku kan. Betul? Jadi untuk menaikkan semangat lah kita kata kan. So kita boleh tengok juga lepas tu, selepas kita dah tengok satu keseluruhan kertas tersebut, kita baca soalan tu satu-satu dan kita tengoklah contohnya rejah 1 menunjukkan sekumpulan atlet menjalani latihan lita. Jika ada gambar rajah, kita tengok stimulus ataupun rangsangan dan kita lihat apa yang kita tahu dan perlu tahu. Jadi kita kat situ kita dah boleh rancang lah untuk jawapan-jawapan yang akan diberikan tu lah. Okey, jadi seterusnya fahami kata tugas dan kehendak soalan. Ni yang anak-anak murid selalu juga kita kata apa, dia tanya lain jawab lain. Dia tanya lain jawab lain kan. Contohnya dia tanya soalan itu sebaliknya. Ataupun contohnya dia bagi jawapan tu kecuali, selalunya macam tu lah. Dia macam inilah. Ataupun dia macam inilah. Dia kata soalan lah yang kita katakan, beri contoh lain, dalam sukan olahraga acara padang. Soalan tu sangat famous. Dia bagi acara olahraga. Dia padahal yang minta bukan memang olahraga, tapi yang minta acara padang, bagi acara balapan. Maksudnya dia tak baca kunci sebenar. Itu yang contoh yang Cikgu Hafiz bagi tahu tu kan. Tu selalunya kita keluar soalan struktur. Soalan struktur tu yang mana dia kata acara olahraga terus dia tangkap 4 kali 100 meter. Padahal dia tak minta pun acara balapan. Dia minta acara padang. Jadi kena fahamlah apa yang diminta oleh soalan. Jangan bagi apa yang kita tahu. Bagi apa yang diminta. Betul. Jadi kita selepas itu kita catat juga nota untuk setiap pilihan jawapan yang boleh membezakan setiap pilihan jawapan lah. Jadi potong jawapan yang diyakini salah. Yang kita cakap tadi. Salah senang nampak. Cari salah dulu. Okey, seterusnya kenal pasti betul-betul pilihan jawapan mengikut kehendak soalan. Tinggalkan soalan sukar, dahulukan soalan yang lebih mudah. So macam tadi kita dah go through setiap keseluruhan soalan tu, jadi kita boleh pilih soalan mana yang senang, kita rasa senang tu kita jawab dulu. Boleh faham kan? Kita attack yang tu dululah. Kemudian calon digalakkan menanda jawapan pada kertas soalan dan kertas jawapan dalam masa yang sama. Ni yang terjadi juga. Dia betul 1 jam 15 minit ni bagi saya macam sekejap je. Kita takut dia tanda kat kertas soalan, dia tertinggal kat kertas jawapan. Tertanda kan. Ada 40 yang tertanda 38 je. Lepas tu padahal ataupun dua soalan yang tak tanda tu, dia fikir sampai dekat berapa minit dia fikir. Tapi dia tak tanda. Ataupun lagi satu, kita kata dekat kertas soalan dia jawab B nombor 4. Tapi dia tanda dekat soalan nombor 3. Itu yang kita takut tu kan.
Jadi dia tak selari tu, itu yang kita takut tu. Jadi kalau boleh, maksudnya kat sini kena bila nak hantar tu kena double check double check, triple check dah. Jadi lepas jawab soalan nombor 3, pastikan terus tanda dekat kertas OMR tu lah, kertas merah tu. Terus tanda kat soalan nombor 3. Betul. Dan bila dah habis tu pastikan semak lagi sekali. Ya. Jadi kita pergi kepada contoh soalan. Cikgu Nasir, contoh soalan yang kita kata apa, popular lah dalam kertas 1 SPM ini. Jadi kita boleh tengok di gambar rajah yang ada, soalan 5, maklumat berkaitan tentang satu kejohanan badminton terbuka yang akan dijalankan di daerah Y pada Disember 2023. Jadi kita dah ada rangsangan, bahan rangsangan di situ. Kita ada poster yang mana kejohanan badminton terbuka daerah Y, tarikh 12 Disember 2023, jumlah peserta 13 peserta. Jadi kat mana kita boleh lihat di situ adalah kata kuncinya, Cikgu Nasir? Okey, kalau kita tengok kat sini, dia minta adalah buy. Dia minta adalah buy. Bila buy, kita adalah kalah matilah. Okey. Jadi kita nak cari kat mana buy tu kan? Dia kata tengok rangsangan dia. Rangsangan dia kan, dia ada 13 peserta. Jadi kat situ kunci yang dia minta buy, bukan dia minta yang lain. Dia suruh kira. Jadi kiralah buy. Jadi dia formula buy lah. Kan? Jadi kita tengok kat sini bahan rangsangan tu lah kita kena kaji. Yang paling penting adalah dekat situ adalah jumlah peserta. 13 peserta. Jadi berdasarkan soalan, berdasarkan maklumat yang diberikan di atas, kirakan jumlah buy yang terdapat dalam kejohanan yang akan dijalankan. Jadi kalau Cikgu Nasir, macam saya lah akan nasihatkan anak murid saya untuk gariskan kata kunci untuk soalan tu, seperti kirakan jumlah buy, kemudian jumlah peserta tu, kan kita gariskan. Pasal dua tu yang dia punya kunci jawapan dia. Jadi bila kita dah dapat yang kat situ, barulah kita teruskan kepada ni, lebih kepada pengiraan lah Cikgu Nasir kan. Jadi kita pergi kepada untuk mengira bilangan peserta menunggu ataupun buy. Cari kuasa 2 yang lebih besar dan terhampir dengan bilangan penyertaan. Bilangan kuasa 2 yang hampir ditolak dengan bilangan peserta yang bertanding. Jadi kita tengok kepada sifir lah, lebih kurang sifir angka kuasa 2. So kita ada 13. Yang paling dekat dengan 13 adalah 16. Jadi kita tengok angka kuasa 2, 16. Jadi untuk kira jumlah buy, 16 tolak 3. Okey, 16 tolak 3. Kenapa 3? Sebab itu adalah 13 tadi tu. 16 tolak 13, minta maaf. 16 tolak 13. 16 adalah angka kuasa 2 yang terhampir dan tolak bilangan peserta iaitu 13, dan kita akan dapat dia macam betul. Dia kena macam ni tau kadang-kadang kita ni. Dia tak tahu nak tolak mana. Peserta tolak kuasa 2 ke atau angka kuasa 2 tolak peserta. Dia keliru kat situ. Betul. Dia senang macam ni pelajar. Bagi saya jangan keliru. Sekarang ni peserta dah tentulah dia peserta. Jadi yang nak tolak dia mesti badan besar. Nak tolak peserta ni mesti badan besar. Jadi peserta dah tentu dah ada 13. Nak tolak dia mesti badan besar. Kalau 12 tak boleh. Okey. 2 ganda dulu lah. 2, 4, 8. 8 tak boleh. Betul. Kan? Pasal dia kecil sangat, badan dia kecil. Dia mesti badan besar. Mesti 13 mesti tolak baru dapat. Macam saya tolak Cikgu Nasir boleh lah. Baru tu mah. Kalau setakat 8 dah tolak saya, minta maaf lah. 8. You 8. Saya 13 tau. Kita tolak kan. Jadi kita nak kata badan besar kena tolak dia. Jadi kita stand dia, 3 peserta stand dia. Yang nak tolak dia adalah berbadan besar, bukan yang kecil. Okey, faham. Jadi budak-budak ni, murid-murid ni dia kata dia senang nak ingat kan. Itu cara saya lah. Bukan cara-cara yang lain kan. So kita, mana cikgu-cikgu bolehlah kita kongsikan dengan anak murid kita, bagaimana kiraan yang paling senang lah. Jadi kita nak dapatkan ni senang saja. Yang besar mesti tolak yang kecil. So kita ambil yang besar dulu. Untuk angka kuasa 2 tu ambil yang paling besar. Okey. So kita tengok kat sini adalah 16, angka kuasa 2 paling besar, dan tolak jumlah peserta tersebut lah. So kita akan dapat 3 buy. Jadi ni saya rasa soalan ni lebih kepada strict kot Cikgu Nasir kan. Cuma dia teknikal sikit. Dia teknikal. Dia kata tadi
kena garis kan. Kalau tak jumpa garis takkan jumpa. Ya, betul. So kita pergi kepada contoh soalan yang lain. Yang ini juga saya rasa tajuk yang paling mengelirukan murid kita. Ini dengan debat 3 tadi. Jadi saya sendiri cikgu pun kadang-kadang keliru. Betul. Mana tu abdaksi kan. Jadi kita adalah beberapa teknik akronim yang boleh kita buat. Jadi kita tengok pada soalan ini, Rajah 14 menunjukkan satu jenis pergerakan asas dalam permainan softball. Jadi kita lihat iaitu adalah aksi dalam sukan softball. Apakah jenis pergerakan pada rajah di atas? So kita tengok rajah 14, itu dia sedang melakukan pitching. Tengah melakukan pitching dalam softball. Dalam softball lah. So kalau dalam kriket kita ada bowling. Dalam softball ni kita ada sukan softball iaitu pitching, dan pergerakannya adalah daripada belakang, tangan belakang dan dibawa ke hadapan lah. Jadi apakah jenis pergerakan pada rajah di atas? Jadi kita boleh lihat yang mana yang kita yakin salah, kita boleh potong terus lah Cikgu Nasir kan. Kita boleh potong yang edaksi dan abdaksi saya rasa. Yang mana edaksi ni adalah gerakan ke arah paksi tubuh badan iaitu merapatkan, dan abdaksi adalah gerakan menjauhi paksi tubuh badan iaitu menjarakkan. So saya rasa dua itu adalah tak ada kaitan, dan kita boleh terus kepada potong lah kan. Yang ketiga adalah sekendasi, jadi dia jadi confused dengan juga rotasi. Jadi kita boleh terus kepada pemilihan yang seterusnya lah. Dan bila kita lihat dia daripada belakang dan terus bawa ke hadapan, jadi jawapan yang terbaik adalah rotasi. Jadi Cikgu Nasir, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 10. Kita ada rajah 10 berkaitan dengan tindakan otot rangka semasa fasa siku difleksikan. Okey, jadi kita ada gambar rajah. Kita lihat kepada bahan rangsangan yang diberikan, iaitu seorang ataupun atlet lah sedang mengangkat beban dumbbell. Jadi kita lihat kepada gambar sebelahnya ada dilabelkan otot X dan juga otot Y. Jadi itu yang kita nak tanya tadi kan. Kita cakap tadi, kalau dia tak tahu bab 2 anatomi tu, kan dia tak tahu otot apa. Dia nasib baik tak tanya otot apa. Ya, betul. Ni dia lebih kepada tanya dia punya saling tindakan otot sahaja. Tindakan otot. Jadi kalau dia tanya namakan otot yang dilabel X itu bab asas tadi kan, bab 2 tadi kan. Bab 2 tadi. Okey, jadi kita lihat kepada X dan juga Y. Jadi soalannya adalah pilih saling tindakan otot X dan Y yang betul. Jadi kita lihat pergerakannya adalah naik ke atas lah kan. Naik ke atas. Jadi kita lihat otot X adalah penggerak utama. Otot X adalah penggerak utama, dan otot Y adalah secara automatiknya sebaliknya lah kepada otot X. Jadi otot X adalah agonis, otot Y adalah secara automatiknya adalah antagonis. Cuma kita macam ni, Cikgu Hafiz, kadang-kadang pelajar kita ni dia konsep fleksi pun tak tahu. Ekstensi pun tak tahu. Jadi kita kena faham ya, murid-murid, itu kita panggil konsep. Kalau fleksi tak tahu, memang jawapan kita salah. Kita tak tahu nak pilih jawapan macam mana. Fleksi dan ekstensi dia adalah satu pasangan. Pasangan. Satu fleksi, satu ekstensi. Dan pasangannya agonis, pasangannya adalah antagonis. Dia mesti ada dalam sains sukan ni, dalam hidup kita pun ada pasangan-pasangan. Bila kata ekstensi tu memanjang. Extend kan. Jadi lawannya pendek. Jadi fleksi tu dia memendek. Kan, memendek. Bila memendek, otot kita tu menarik tulang untuk dia bergerak ke ni kan. Jadi kalau kata yang nak kata dia kena faham fleksi tu di keadaan yang macam mana. Ekstensi tu di keadaan macam mana. Jadi pelajar kita kena jelas kat situ, sebab semua soalan dalam sains sukan bila kata tentang pergerakan, dia mesti ada fleksi dan ekstensi. Dia kena faham konsep itu. Bila faham konsep, Cikgu Hafiz, bagilah soalan apa. Betul.
Ya, betul. Dia boleh jawab. Tu yang kita kata tadi tu, persediaan sebelum ke Dewan Perasaan tu, pastikan pengetahuan itu cukup. Betul. Jadi macam contoh ni, kita tak adalah macam baru jumpa agonis, antagonis kan. Jadi fleksi apa benda ni kan. Jadi bila kita tahu sini, barulah kita pergi kepada aplikasi lah. Jadi yang ni lebih kepada soalan yang mana dia tanya tindakan otot. Jadi dah ada jawapan dekat situ, agonis, antagonis. Jadi kita pilih jawapan yang betul lah. Jadi kita boleh lihat pada soalan lain. Dia nak kata tadi, dia kena tak faham yang agonis tu X tu agonis adalah bertindak. Yang bertindak tu dia fleksi kan tadi kan. Betul. Fleksi tu dia main pendek dia yang menarik. Dia menarik. Maksudnya bila menarik tu adalah dia penggerak dia utama. Yang utama bergerak adalah otot sini, otot bicep kan. Jadi yang melawannya adalah tricep kan. Maksudnya dia pendek, ni fleksi, dia ni ekstensi. Jadi senang-senang nak faham sebenarnya. Kadang-kadang sini kita nampak kalau kita panjangkan kita punya libatkan kaki, kita buat stretching kaki tu kita tak tahu mana. Jadi bila kata fleksi pendek mestilah agonis. Mestilah agonis. Lawannya ekstensi, dia memanjang adalah antagonis. Itu konsep. Faham konsep? Kadang-kadang gambar yang ini, bila gambar yang ditukar sikit, angkat dumbbell ni biasa keluar. Betul. Mungkin dia akan keluar belakang kaki pula. Tahu kan? Betul. Jadi kita konsepnya fleksi masih agonis. Kadang dia tak jumpa dekat mana tempat tu kan. Kat sini dia biasa tengok. Dia kena faham. Dia faham, dia dah faham konsep tu, bila kita aplikasikan ke aktiviti sukan yang lain, dia boleh tangkap. Jadi untuk memurid, pastikanlah soalan yang kita rasa, kita sendiri kita rasa yang soalan tu keliru, kita boleh fokus dan kita dapatkanlah pengetahuan kita yang tepatlah supaya kita tidak berlakunya kekeliruan. Sebab kat sini ada jawapan tau. Kalau kita dua, bila sebut apakah saling tindakan, kita dah jam. Betul. Bila saling tindakan, bila tanya saling tindakan, dia adalah agonis. Antagonis itu je. Saling tindakan otot adalah agonis atau antagonis. So jadi macam saya boleh kongsikan jugalah dekat soalan pasar baru ni, Negeri Selangor, modul pintas Negeri Selangor, yang mana dia tanya saling tindakan otot ni di struktur kertas 2 kan. Jadi apa yang berlaku adalah ada beberapa anak murid saya yang menulis nama otot. Dia kata dia tak faham konsep saling tindakan. Jadi tajuk ni macam sebenarnya macam senang tapi dia keliru. Dia tak faham. Dia tahu dia tangkap otot. Dia tak tangkap saling tindakan. Sebab saya pun ada perasan jugalah, kita tengok Pasir punya percubaan-percubaan yang lain, negeri-negeri lain juga memang ada tanya soalan ini, yang mana saling tindakan otot ni ke soalan yang popular. Dia tak keluar kat kertas 1, dia keluar kat kertas 2. Dan kertas 1 tak ada masalah. Jawab. Kertas 2, kalau kertas 1 saling tindakan, dia tahu agar yang tahu. Sebab jawapan dah diberikan tu. Jadi itulah, hati-hatilah kepada anak-anak murid, terutamanya dekat soalan kertas 2, yang mana apabila dia tunjuk, kadang dia tunjuk label X itu, dia terus jawab bicep. Sedangkan soalan tanya saling tindakan otot. Okey, jadi kita boleh lihat soalan lain juga yang mana kita boleh kongsikan bersama, iaitu soalan mengenai posisi anatomi. Ini antara soalan yang confuse juga kan. Ini memang cikgu pun confuse. Kita pun confuse kadang-kadang. So soalan ini kita boleh lihat, Raja 24 menunjukkan seorang atlet dalam posisi anatomi. Jadi dia bagi bahan rangsangan, iaitu seorang atlet tersebut berdiri mengiring. Kemudian nyatakan posisi anatomi yang diwakili oleh Z. Jadi kita nak tengok dulu dengan anak panah tu, Z itu dia menghala ke belakang. Menghala ke belakang. Jadi macam mana cikgu Nasir nak nasihatkan anak murid untuk kita attack soalan ni? Dia kalau kat sini dia main satah kan. Dia satah lah dalam kita punya tubuh kita ni ada 3 satah kan. Iaitu satah frontal, satah sagittal dan transverse iaitu satah melintang kan. Betul. Okey, kat situ kalau kata satah yang sagittal tu,
dia adalah memotong dari kanan ke kiri. Sagital. Okey. Kalau satah frontal tu dia memotong depan dan belakang. Front tu di hadapan kan. Frontal di hadapan, kalau sagittal tu di sisi lah. Sagittal di sisi, maksudnya dia potong sisi kanan, sisi kiri. Kalau transfer tu adalah di atas dan bawah lah. Dia berpusing. Kalau kita pun kita tahu tak pergerakan dia. Contohnya kalau jawapan kat situ dia minta adalah anterior. Anterior tu adalah di hadapan kan. Di anterior di hadapan, medial di medial ada tengah. Tengah badan kan. Tengah. Distal tu dia distal dengan medial ni adalah partner. Dia partner dia. Distal medial adalah partner. Maksudnya hujung distal yang paling distant. Distant tu jauh. Paling jauh. Yang paling jauh. Medial tu adalah paling dia pasangan. Itu yang kata konsep. Dan konsep tu kena faham. Jawapan pun kena faham. Jadi kat sini, kalau kata kita tengok anak panah tu, dia menghala ke belakang lah. Dia kawan dia adalah posterior dan anterior. Itu dia pasangan dia. So kiranya kalau kata anak panah tu ke depan, dia mesti anterior. Kiranya A depan lah. Ya. P belakang. Dia tengok kepada pasangan dia. So kat sini juga anak-anak murid kena lebih kepada kita kata apa, menghafal lah. Dia kena faham konsep lah. Faham konsep dan dia dapat tahu partner yang ni depan, ni belakang, ni atas. Kita macam pergerakan anak pergerakan kata satah melintang ni apa pergerakan dia. Satah sagittal ni apa pergerakan dia kan. Kalau katakan satah sagittal pergerakan dia ke sisi, maksudnya tangan kita ke sisi lah. Kan? Kalau kata satah frontal, pergerakan dia mana? Pergerakan dia front ke depan, gerakan ni macam ni lah. Kan macam ni kan. Kalau kata transfer tu dia berpusing. Jadi pergerakan kita berpusing lah. Kita berpusing. Itu kita nak tahu sisi-sisi pergerakan dia lah. Itu kena faham konsep lah. Kiranya kalau contoh anak-anak murid juga boleh try lah dengan kawan-kawan kan. Cuba lakukan pergerakan untuk interior contohnya kan. Jadi dia kena buat lah. Dia kalau contoh potong sisi sagittal, potong antara kanan dan kiri kan. Pergerakan adduksi kan. Kalau kata frontal, dia ada di hadapan lah, iaitu kita panggil ekstensi, hypoekstensi kan. Kalau kata tu rotasi lah. Kan? Kalau kata transverse tu. Dia kena faham, konsep kena faham lah. Okey, terus saya rasa tamat dah untuk kertas satu. Tamat dah? Tamat dah sebab kita nak teruskan kepada kertas dua. Sebab kita teruskan kepada kertas dua kita ni, iaitu pertama sekali kita boleh lihat iaitu pemberatan bidang kurikulum dalam sama je macam kertas satu. Sama juga. Jadi kita tengok bidang 3 dan bidang 2 juga yang popular. Popular. Dia kata, tapi itulah bila kita tengok bidang 1 secara asas, lepas tu bidang 2 tadi anatomi, bidang 3 pergerakan, bidang 4 persediaan fizikal. Kita nak bermain, kita kena sedia fizikal. Dan juga kaedah latihan semua. Pemakanan tu hanya sebagai penyedap. Penyedap dalam hidangan tu tak ada ni, dia tak sedap. Dia macam itulah kan. Dia completekan dia completekan pemakanan tu. Lepas tu asas psikologi 10 kejuruteraan sukan ni dia lebih kurang je, tapi yang banyak dalam bab 3, bab 2, 3 dan 4. Sebab semua itu berlaku dalam masa yang sama. Dia berkait. Dia berkait. Dia anatomi berkait, bagaimana dia bergerak, bagaimana kita nak bersedia fizikal kita untuk bergerak. Maksudnya dia saling berkait. Okey, jadi bagaimana Cik Nasir kalau kita nak dapatkan markah yang maksimum lah, kita nak skor A lah dalam sains sukan ni kan. Skor A ni sebenarnya dalam sains sukan ni kita ada kertas 3 ni kata kan. Nak lulus memang petik jari tu lulus. Tapi nak skor A ni bukan macam kita petik jari. Kita kena beberapa teknik, beberapa pemahaman dan beberapa kajian lah. Kita nak banyak baca semua kan. Cuma satu lagi yang paling penting adalah menguasai konten lah. Pengetahuan konsep tadi yang kita faham lah. Sebab kita tak keliru. Kadang-kadang dalam kemahiran motor pun banyak. Betul. Pergerakan dia kan. Pergerakan motor asas, pembelajaran kemahiran motor. Itu semua kalau tak faham,
kadang-kadang motor tu je satu je. Rupanya dia ada pembelajaran kemahiran motor, kemahiran motor asas, dia ada benda yang berbeza. Semua ada motor yang sama. Kadang-kadang yang ada yang lain adalah dia tak sama. Motor. Pembelajaran motor lain. Asas pergerakan motor dia lain. Betul. Tapi kita tengok kepala kita motor. So nampak macam sama. Dia macam sama. Itu sebab kita kena kuasai lah. Kena konten tu. Betul juga macam apa pergerakan asas yang kita ada tu kan dalam tajuk bidang 3 yang mana rectilinear, curvilinear, projectile yang mana dia banyak tu kan. Projector dengan curvilinear ni macam lebih kurang kan, tapi macam mana kita nak bezakan tu, nanti semua kita akan lihat lah selepas ni. Nanti kita lihat. Okey. Kemudian kata tugas, istilah, apa tu faham apa yang soalan minta. Jangan kita tahu, kita jawab tapi kita tak faham apa yang rugi sangat rugi. Macam contoh tadilah kita kata saling tindakan otot tu. Saya rasa soalan tu kita sebenarnya straight kan, je kan dalam kepala kita kan, tapi bila dia tak keluar, kita tak faham, dia hilang gitu. Sebab dalam dewan periksaan tu berbagai-bagai pemikiran kita keluar. Betul. So tahap kebimbangan meningkat lah. Kemudian ejaannya kena betul lah. Kalau kata tentang mengeja kinematik tu, kinetik tu kena tahu lah. Kadang bunyi sama kan, tapi itulah kata ejaan ni kena, jangan kita kalau ada ejaan dalam bahasa Inggeris, buat bahasa Inggeris, jangan kita melayukan dia lah. Betul. Begitu juga unit yang betul, kilometer, sentimeter tu kena betul. Dan juga jangan buat short form lah. Betul. YG saja. YG penuh lah kan. Sebab Gen Z sekarang ni dia dah terbiasa kan, mungkinlah dengan WhatsApp. Jangan buat short form. Kalau kata buat short form ni pemarkahan ni dia bergantung kepada pemeriksa kan. Terutamanya kata istilah yang tepat tu lah. Contoh kalau ada bunyi per. Saya tanya apa tu per? Perkara pertama dia kata. Lepas tu perkara pertama. Yang peringkat kedua dia faham, pemeriksa tak faham. Jadi perdu. Saya kata perdu apa? Perkara kedua cikgu. Kata mungkin yang itu kita kata apa, kita tak risau sekarang lah, tapi yang kita risau adalah bahasa ataupun istilah sains sukan yang berkaitan dengan konten itu sendiri. Dengan sains sukan itulah kan. Contohnya bicep dia begitu tulis BSP. Itu memang tak boleh lah. Ketara salah lah. Padahal niat dia tu, jawapan dia dah betul. Takkan tak boleh ni? Tak boleh. Bagi kita boleh, bagi pemeriksa tak. Betul. Dia ada guideline dia berkaitan kehendak salah. Jangan kerana ejaan je maka hilang. Padahal betul. Ejaan yang tak betul kan. Padahal jawapan tu betul. Sebab jawapan tu salah bukan kerana jawapan salah, kerana ejaan salah. Ya, betul. Dan short form tu lah paling penting. Short form jangan penting. Jadi kita pergi kepada kata tugas ni, banyaklah nyatakan, namakan, apakah, uraikan, jelaskan. Bila sebut uraikan, jelaskan tu dia ada maksud dia ada fakta dan huraian lah. Dia ada fakta huraian. Biasanya kita tengoklah. Biasanya kata tugas ni dia synchronize dengan markah. Betul. Kalau apakah dia tak akan jadi 2 markah. Betul. Apakah tu markah je. Nyatakan tu markah, tapi huraikan dia akan jadi 2 markah. So dia mesti ada fakta dan juga huraian. Jadi kalau kata nak tengok kat situ, menjawab adalah melihat kepada kata tugas dan kunci akhir sekali berapa skor dia. Dia bagi skor. Kalau bagi skor 2 tu takkanlah mata. 2 markah tu kan. Takkanlah bicep 2 markah tu. Bicep fakta dia, apa huraian dia. Jadi kita kat situ. So ada juga soalan yang kata macam contoh bandingkan kan. Ada 4 kotak. Betul. Jadi 4 kotak tu tapi markah 2 je cikgu Nasir. Dia macam ni. Dia ada 2 perbandingan dengan perbezaan. Kalau kata perbandingan tu dia kena ada sifat yang sama lah. Sifat sama. Kalau kata sifat dia tentang peranan dia, bagilah peranan yang sama kan. Kalau kata bezakan tu dia mesti sama dan beza. Kalau banding tu sifat kena sama. Apa otot ni dengan otot ni, otot kata bicep dengan tricep, apa sifat dia, peranan dia apa kan, untuk pergerakan kan, itu yang sama lah. Tapi
perbandingan yang beza dia apa pula? Apa pula kan? Jadi kat situ kena faham. Dan kalau ada 4 kotak, salah kotak yang pertama, betul kotak yang kedua, dikira salah. Jadi pastikan perbandingan itu adalah kita tajuk yang sama lah. Ya, dia sifat. Sifat dia yang sama. Jangan dia kalau ni salah, ini betul. Dia kena ni betul, ni pun betul. Barulah satu markah. Satu markah. Okey, tak apa, nanti kita tengok contoh-contoh soalan yang kita ada. So yang penting kata tugas tu anak-anak murid kena faham dulu. Senang cerita kita bulatkanlah untuk bulatkan atau gariskan. Dia ada 3 yang kita garis kan. Kata tugas, kunci dia dan markah. Markah tu kita bulatkan. So dalam kata tugas ni kita ada banyak lah kan? Jadi kita teruskan kepada penggunaan istilah ni yang kita kata membuatkan anak-anak murid kita keliru lah kan? Istilah ni jawapan yang dia katakan, contohnya kalau kata kemarahan motor, kita tak boleh kata motor halus ataupun kasar. Itu apa benda kasar halus tu, kertas pasir ke? Dia tak boleh, tu salah. Maksudnya kalau kita nak kata betul-betul lah kemarahan motor halus, betul terus penuh dia. Nama penuh dia. Bukan smartphone tadi kan? Nama penuh dia. Cuma yang bukan nama penuh, contohnya dasar sukan negara. Kita jangan tekan dasar. Dasar itu adalah satu tajuk. Apa jawapannya? Tak payah tulis dasar dah kan? Sukan untuk semua, sukan untuk cemerlangan. Tak payah kita buat dasar sukan untuk semua. Dasar tu tak. Itu adalah dia punya kunci dia. Jawapannya adalah sukan untuk semua. Jadi untuk apa tu kita panggil huruf besar di hadapan tu pun penting juga Cikgu Nasir. Sebab dia lebih kepada dia kalau huruf besar tu dia adalah kata khas. Kata nama khas. Dia ada huruf besar lah. Contohnya sukan untuk semua. Kalau tulis huruf kecil pun itu adalah kesalahan ejaan lah kan. Contohnya nama ujian. Dia buat ujian huruf kecil pun salah lah. Itu sebab kita tadi salah jawapan dah betul. Tapi penulisan tu yang salah, dia salah rugi. Rugi kat situ kan. Benda kecil je, kita nampaklah kecil je, takkan tak boleh betul kan. Tapi itulah yang dikehendak dia oleh pemarkahan. Tu yang selalunya berlaku, anak-anak murid kita rasa soalan senang cikgu, yakin boleh jawab kan. Tapi dia buat tulisan kecil. Kecil. Jadi dia tambah dasar sukan negara. Padahal jawapan tu betul. Tapi dalam skema dia tak nak macam itu. Dan kita boleh lihat juga unit jangan salah. Sebab benda-benda yang kita kata kecil ni lah yang menghilangkan markah kalau kita tidak teliti dengan betul-betul. Kita boleh lihat sebab juga dia boleh menjadi besar. Dia boleh menjadi besar. Sebab kecil, markah tu 1. Kalau dah 10 kecil-kecil dah jadi 10 markah. Contoh juga macam soalan pasal yang kita baru lakukan kata 4 baru ni, yang mana apakah hukum Newton yang berlaku di atas. Dia tu jawab kedua. So itu pun dah salah kan. Padahal hukum Newton kedua betul. Tapi, niat dia tu betul. Tapi jawapan tu yang betul. Tapi dia kata kedua. Taklah. So pastikan lengkapkan dia. Lengkapkan dengan huruf besar, huruf kecil lengkap. Jangan dipandang enteng lah. Dia begitu. Jawapan cikgu, awak jawapan apa? Saya buat ni Newton kedua je. Aduh, kenapa tak tulis hukum? Salah ke cikgu? Salah lah. Jawapan tu betul, tapi cara penulisan jawapan tu salah. So kat sini sebenarnya kita dapat simpulkanlah bahawa sekecil-kecil kesalahan ini pun dipandanglah dalam sains sukan ni. Tetapilah bagi saya lah kan, bagi saya lah. Hati manusia itu dipegang oleh Allah. Kan? Cikgu, saya tak tulis lah cikgu. Ujian tu saya tak tulis. Doa je lah. Lembutkan hati pemeriksa. Doa lagi. Doa. Time kita tahu betul dah jawapan semua betul, tapi huruf kecil dia bagi. Lembutkan dia akan bagi. InsyaAllah. Kan? Tapi tolong berhati-hati, jaga format ni. Yalah, yang paling penting ni kita teliti kat sini dulu. Sini pun dapat buktikan lah, contohnya dalam sains sukan sendiri, performance ataupun prestasi lah, contohnya 100 meter kan. 0.001 saat itu pun membezakan pingat emas dengan pingat perak kan. Sebab kita tengok kalau torso dia kan. Padahal torso dekat je, tapi tu jarak dia 0.001 kan. So di sini kita nak bagi tahulah yang mana sains sukan ni sangat-sangat teliti lah. Jadi untuk anak-anak murid pastikan jangan kita macam tu je kan. Jangan
lemparkan benda-benda yang sebab kesilapan kecil tu akan membawa bencana lah. Ya. Dalam sukan, kesilapan kecil akan kalah. Ya. Kekalahan tu sangat menyakitkan. Betul. Kan? Pada minit ke 90 nak tengok whistle masuk sebiji. Ya. Jadi 1-0. Itu kesilapan kecil tu. Kita tidak jaga kan. Jadi macam itulah. Kalau murid kita dah biasa dengan sukan, dia akan jaga kesilapan kecil. Takkan dalam sukan tak boleh jaga kesilapan kecil ni. Betul. So seterusnya terima kasih ya. Ini pun antara yang kita kata apa popular jugalah. Yang mana kita lebih kepada kekeliruan lah. Kekeliruan. Yang mana soalan bertanya tentang ujian tapi anak murid jawab latihan. Soalan tanya pasal latihan tapi dia jawabnya ujian. Dia kata dia beza ujian dengan latihan ni. Ujian ni adalah satu nama kan. Ujian. Dalam ujian tu apakah yang diuji? Apakah yang diuji? Yang diuji tu adalah dia nak uji tentang kekuatan tangan contoh kan. Apa latihan dia? Dia bukan nak uji latihan. Betul. Latihan bermenang. Memanglah latihan bermenang itu dia nak uji apa? Latihan bermenang tu nak uji apa? Dia ada banyak uji tentang tangan, uji tentang kekuatan kaki. Betul. Jadi kita kena bezalah ujian dengan latihan. Jangan dia minta ujian kita bagi latihan, dia minta latihan kita bagi ujian. Ujian lah, latihan lah. Dia satu benda yang berbeza. Tetapi dalam ujian itu adalah latihan. Senang cerita kita kata ujian ni boleh diukur. Betul. Boleh diukur lah. So latihan ni lebih kepada meningkatkan prestasi untuk dapat nilai ukuran yang tinggi lah. Ujian ni dia akan berkaitan dengan boleh diukur lah. Apa-apa pun ujian dia kena ukur. Jadi apakah yang dia diukur? Latihan tu dalam latihan. Dalam nak meningkatkan ujian tu kita kena buat latihan lah. So kita kena faham lah. Yang ni yang selalu itu konsep tu dia kata. Contohnya soalan tanya kan, apakah latihan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kuasa? Tapi anak murid jawab lompat jauh berdiri. Kan? Jadi kat situlah kesilapan. Dan juga kalau soalan tanya tentang ujian ini, pastikan perkataan ujian itu ditulis. Dia kata beri satu contoh ujian bagi menguji kelajuan. Dia buat jeda jarak jauh. Maksudnya itu adalah latihan. Betul. Kita buat jeda jarak jauh ni latihan untuk apa? Untuk memenuhi ujian lari pecuk 30 meter ni. Lari pecuk 30 meter ujian dia nak capai dalam masa berapa saat? Contoh. So jadi ada norma nak mencapai saat-saat itu kita memerlukan latihan. Latihan ni apa dia? Ada latihan dia jeda jarak dekat. Itu latihan ni kita saru latihan. Okey, dah habis saya dah latihan. Saya nak menguji nak masuk ujian jeda lari pecuk 30 meter. Barulah kita mencapai ujian tersebut yang nak diuji kan. Bukan latihan tadi yang nak diuji. Bukan latihan tadi, latihan tu untuk memenuhi ujian. Betul. So pastikanlah anak murid jangan keliru. Jangan keliru. Okay, seterusnya adalah contoh kesalahan yang biasa dilakukan oleh calon lah. Iaitu penggunaan perkataan-perkataan yang ada. Yang ini ni penggunaan contohnya dan dengan lepas tu slash, ini semua mata pelajaran ada. Kan? Dia nak bagi jawapan tu contohnya kan, apabila kita nak melakukan latihan apa yang kita untuk kekuatan bahagian mana, kan, otot mana kita nak guna, contoh kan. Dia kata kita guna otot hamstring dan quadriceps. Satu markah saja. Tapi kalau dia bagi satu quadriceps, satu hamstring, markah. Tu dia kata jangan perlu dan. So kena hati-hati tu. Dan tu dia menjadi satu ayat. Dengan tu menjadi satu ayat. Kita tak nak satu ayat tu, kita nak apa dia? Jangan dan dengan, kalau boleh dan dengan tu kita buang daripada kamus kita lah. Betul. Sebab dia bagi dua kita bagi dua contoh otot, quadriceps dan hamstring. Satu markah je. Okey. Jadi ada juga ayat macam contoh tidak ikut turutan. Ni selalunya soalan pertolongan cemas saya rasa kan. Betul. Kan dia contohnya DRABC tu dia buat A dulu, C pula kan. Jadi jawapan betul, kiranya isi kandungannya betul, tapi dari segi pemarkahannya adalah salah lah. Dia sebabnya kata Dr. ABC ni kan, dia buat D, A, lepas tu C, A, dia tak ikut turutan. Kalau ikut format dia pun
kena ikutlah. Ya. Tak ada. Sebab kalau kita lakukan kita katakan D, danger kan. Lepas tu dia pergi A, airway. Kita respon dulu, jangan respon dulu kat mana? Betul. Dia duduk kat mana? Dia kena flow dia punya siri tu kan. Jangan kita berlagak, tu dah salah lah. Kerana kalau bila berkaitan dengan turutan, follow turutan. Mana boleh potong queue. Dalam peraturan tak boleh potong queue lah. Kita kena follow lah. Siapa datang dulu, buat datang dulu. Jangan potong queue. Jadi pastikan jugalah yang tu tidak tersalah lah. Tidak salah lah. Sebab kadang isi gadungan tu dah ada. Dia dah dalam kepala dah ada. Cuma dia nak susun tu dah, itu dia kata dah sejam tadi dia buat apa. Satu buku dia buka, dia tengok dia dah ni gelabah lah. Ada gelabah. Jadi pastikanlah, senang cerita, dapatkan dulu, tulis tepi nota kecil dulu. Macam mana nak jawab tu. Isi nota kecil supaya tak lupa. Sistem endokrina manusia. Sistem endokrin manusia ni, kalau kita tengok, sebenarnya kita banyak belajar tentang kelenjar, tapi SPM ni dibagi 3 ke 4 kelenjar yang kita itu pun pelajar kita dah jam kan. Betul. Contohnya yang baru ni kan, dia tunjuk dekat kawasan trakea ni kan. Jadi dia jawab kegunaan hormon tu adalah melancarkan pernafasan, sebab dia fikir dekat saluran pernafasan kan. Sebenarnya dia adalah kelenjar thyroid. Jadi kita nak kena pastikan tu yang murid pun tak tersalah kan. Jadi dia contohnya dia tengok dekat situ, ni saluran pernafasan. Itu sebab ini kita kembali kepada bab 2 tadi kan, iaitu ni asas dia. Asas dia iaitu kelenjar thyroid, pankreas, adrenal kan. Ni contoh soalan yang kita kata straightforward lah. Yang pertama adalah namakan kelenjar Q dan nyatakan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar tersebut. So kelenjar Q dan juga kelenjar hormon, dia markahnya 2. Dia suruh nyatakan saja, namakan saja. Namakan sajalah. Okey, kelenjar Q. So kita dia nak 2 tu. Pertama adalah nama kelenjar, kemudian yang kedua adalah hormon yang dirembeskan. Okey, kita tengok kat situ, Q tu adalah di macam bentuk kacang tu kan. Itu di bawah pinggang lah. Kan? Ni, tengok di mana? Bukan bawah pinggang. Q di sebelah di perut kan? Di belakang perut kan. Okey. Yang kelenjar tu, yang tu adalah di P tu kan? P. Okey. Bila kita tengok kat sini, bila kita tengok kelenjar P tu di bawah pinggang tu adalah adrenal lah. Itu saya kata tadi, kita ada kelenjar apa? Thyroid. Lepas tu kelenjar pituitary. Kelenjar thyroid. Yang 4 tu je kelenjar yang kita nak ni. Dan kita dah tahu dah. Yang kita dah tahu adalah adrenal adalah dah tentu. Adrenal adalah dah tentu dekat bawah pinggang. Kemudian thyroid dah tentu dah dekat leher. Itu dah tentu, dah confirm dah. Kemudian mungkin pituitary tu dan adrenal, pankreas. Pankreas adrenal dah bawah pinggang. Thyroid kat sini jadi 2. Yang kita tahu 4 tempat kan. Jadi kalau pankreas tu masih dah di bawah perut, di belakang, di bawah perut. Jadi nak bagi tahu pankreas ni di bawah perut. Kenapa bawah perut? Kalau kita tengok pakcik kita, kawan-kawan kita, pakcik-pakcik kita yang kena kencing manis, dia cucuk kat mana? Cucuk dekat paha. Dia cucuk insulin dekat mana? Dekat pinggang ni. Dekat sini, dekat perut ni kan. Bukan dia cucuk kat sini. Sebab cucuk kat pinggang, dia terus insulin terus ke perut. Dia straight terus sampai. Kalau cucuk kat sini, lama nak sampai kat perut ni. Jadi kat situlah kita tahu pankreas dekat situ. Bukan dekat sini pula kita tunjukkan. Sebab yang kalau ke paha tu dia cucuk lain pula. Kita kata konsep, pelajar kita kena faham konsep. Betul. Ke mana arah tujunya? Ke mana arah tuju dia. Jadi dia tahu. Kalau kat sini dia cucuk apa je insulin. Dah tentu pankreas, hormon, insulin. So jadi kalau kat sini dia kata Q tu adalah pankreas, hormon dia adalah insulin. Dua markah je. So sebenarnya ni adalah ilmu yang kita apa, kat luar pun kita ada juga yang disembangkan kita tengok kenapa dia perlu cucuk kat perut kan? Mungkin kalau belajar bukan saya suka dia tak dapat, tapi kalau awak saya suka, kalau awak tak tahu juga. Betul. So itu adalah macam kita asas lah kan. Kalau di Malaysia ni banyak penyakit-penyakit yang makanan berlebihan ni. Ya betul. Jadi so kita boleh kaitkanlah dengan kehidupan dan juga dalam ilmu sains sukan. Sebab ini lebih soalan lebih kepada sains lah.
Okey, jadi soalan seterusnya adalah apakah kesan lebihan hormon di kelenjar P? Kelenjar P tu yang tadilah kita cakap dekat bawah pinggang itu. Okey, kita kata tadi kelenjar P. P ni adalah adrenal. Pernah dengar tak kalau kita tengok cerita-cerita movie-movie yang begitu teruja semua kan? Itu kelenjar yang dikeluarkan adalah adrenalina. Adrenalina kan kalau kita tengok kat poster dekat wayang kan, akan menjadikan kamu punya adrenalin akan kan meningkat semua. Itu semua tentang teruja. Dia teruja dan bimbang. Itu adalah hormon yang dikeluarkan. Jadi dia kata kalau kata kesan lebihan, lebihan macam kita terkejut. Dia terlebih bila terkejut, kita takut, kelenjar tu telah merembeskan hormon yang berlebih. Jadi kita rasa macam tegang, kita semua sekali kan. Jadi kat situ kesan dia apa? Maksudnya jantung kita akan berdegup dengan lebih pantas. Jadi itu sebab konsep, bila faham konsep, pusinglah kat mana pun. Kat situ juga. Kat situ tempat dia lah. Jadi kita faham ini konsep dia apa. No, adrenal ni apa. Adrenal ni apa. Itu dia punya hormon yang dibebaskan. Kalau kata thyroid tu corticoid. Thyroid corticoid kan. Itu hormon dia nama dia mesti sama. Kan. Adrenal. So anak-anak murid pastikanlah konsep tu. Macam saya dulu, cikgu saya nak kongsikan pengalaman awal-awal baru sampai Kuala Lumpur ni lah, berhijrah daripada kampung kan, kerja sini. Jadi zaman tu Waze pun tak ada lagi. Jadi daripada mana-mana saya pergi Kuala Lumpur ni, saya nak balik rumah saya dekat Sungai Tua ni, saya tak tahu jalan. Jadi ialah baru sampai kan, tengok jalan simpang siur. Jadi saya dapatkan satu konsep, iaitu cari signboard Kuantan. So daripada mana pun cari Kuantan. Dari jalan sana ke, highway sini ke, dan akan balik ke Batu Cave. Jadi macam kalau kata hormon kelenjar pankreas ni dia untuk apa? Kelenjar adrenal ni untuk apa? Kelenjar pituitari ni untuk apa? Kelenjar thyroid ni untuk apa? Jadi kita kena faham dia ada fungsi dia. Dia fungsi dia dalam mengawal sistem tubuh kan. Betul. Jadi dia kena tahu fungsi dia. Google Map fungsinya apa? Betul. Kan kita nak buat benda lain kan. Dia map lah kan, kau nak pergi ni buat apa? Sudu tu guna untuk apa? Jadi dia lebih kepada tak kata hafal, kena hafal juga. Tak hafal, tapi kena faham. Dan juga bagaimana aplikasi kegunaan tersebut. Dia kena faham lah. Sebab kalau konsep tu awak dah ada, hantarlah 100 soalan pun. Dia tak ada pusing kat mana pun. Dia tak akan tanyalah tentang, dia akan tanya benda yang sama. Kuantan, dia tak akan cakap pergi Penang. Betul. Kan? Dia tak akan sesat. Contoh kita ada Melaka kan. Contoh orang Melaka nak pergi ke Penang ni. Dia akan cari Ipoh. Betul. Ipoh. Dia cari Ipoh lah. Dia jangan cari Damansara, jangan cari Ipoh. Dia akan pergi ke Ipoh. Betul. Begitu juga dengan kita punya ni. So jadi soalan seterusnya iaitu tandakan bulat pada rajah 2 kelenjar yang mengawal pertumbuhan dan perkembangan tubuh badan. Jadi yang tadilah Cikgu Nasir kata tadi 4 kelenjar yang kita ada ni. Jadi yang nak kawal pertumbuhan dan perkembangan tubuh badan ni, kita lihat dari segi pertama adalah lokasi. Saya rasa kelenjar punya lokasi kan. Jadi yang kawal tubuh badan kita ni adalah dari otak lah. Kan? Sebab kadang-kadang murid kita dia kata, cikgu, saya makan banyak, saya membesar, jadi sepatutnya kelenjar pankreas lah cikgu. Kan? Sebab dia berkait dengan perut semua, makan banyak, jadi tumbuh kiranya dia membesar dengan lebih jayanya lah. Okey, betul dia kata macam tu. Tapi siapa yang arahkan? Otak awak arahkan dia untuk dia berfungsi. Untuk proses dia. Maksudnya kelenjar ni dia akan arahkan semua sistem dalam tubuh kita oleh otak. Otak akan arahkan sistem dia akan cakap dan tentu dia dah tahu dah arahan ni. Kau tugas kau kat sini. Kau jangan melangkau tugas orang. Betul. Kalau melangkau tugas orang, sistem tubuh kita akan rosak. Jadi macam kita hidup itulah, kita kacau tugas orang akan rosak. Betul. Jadi dia kata makan ini mana otak kita akan memberi arahan kepada melalui sistem saraf kan, supaya apa tindakan-tindakan yang kita buat lah. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya, soalan yang kita kata popular juga dari bidang 3 iaitu
stability. Bidang 3 kan beratkan. So bidang 3 ni pun kadang-kadang dia keluar dekat essay. Okey. Dia keluar dekat essay juga kan. So jadi kita boleh lihat gambar Rajah 3 menunjukkan seorang atlet sedang melakukan satu aktiviti sukan. Jadi gambar rajah yang diberikan adalah seorang atlet sedang melakukan aksi kita apa? Kasut roda lah. Kasut roda. Kat sini kita lihat sukan lasak. Kita lihat kata tugas apakah. Kata kunci gerakan. Markah satu. Tak perlu kita nak bagi jawapan yang panjang-panjang lah. Jadi kita apa, tembak terus kepada jawapan tu. Kalau dia bergerak tu, maksudnya dia gerakan dia akan straight kan? Straight. Jadi kalau kita belajar tentang matematik kan, dia ada garis linear kan. Betul. Sebenarnya garis linear apa? Garis linear ni kita betul straight lah. Garis lurus. Garis lurus lah. Jadi gerakan linear dia gerakan lurus lah. Dalam gerakan lurus ni ada dua pula. Kan? Dia ada curve linear ke atau rectilinear. Bila curve tu, dalam bahasa ni mestilah curve tu melengkung. Curve. Gerakan lurus yang melengkung. Maksudnya lurus tapi dia melengkung. Dia lurus tapi dia melengkung. Contoh apa? Contohnya kita dalam olahraga. Dia lurus tapi dia melengkung. Mungkin kita lari lompat jauh. Betul. Lompat pagar. Lari berpagar kan? Lurus, lengkung. Kan? Maksudnya kita boleh bagi. Tu saya kata konsep tu kena faham. Konsep linear ada dua, curve, recti. Recti tu menegak. Betul. Dia ke atas. Atau jadi, ke bawah lah. Sukan apa yang jadi mungkin kita tanduk bola, menegak melompat kan. Jadi konsep, bagilah konsep apa pun, dah faham konsep, bagilah soalan apa pun. Kalau macam saya pula, mungkinlah pendapat saya lah. Itu teknik. Teknik saya macam kalau curvilinear ni senang cerita dia membawa daya tu ke hadapan. Kalau rectilinear ni dia membawa bukan daya, maksud saya beban lah. Dia membawa beban tu ke atas atau ke bawah. Contohnya bila kita boleh bagi nak dapatkan palang ketika memulakan gimnastik tu lah. So dia akan bawa beban tu, dia bawa beban diri dia tu naik ke atas. Maksudnya bahu sendi bahu dengan pinggang ni dia akan bergerak jasad yang sama lah. Bergerak ke atas, dia tak akan tempat lain. Dia bergerak pada, tak ada arah yang sama. Jadi bila contohnya macam tadi lari berpagar, atlet tidak akan melompat setinggi yang boleh. Dia akan lompat ke hadapan. Dia akan ke hadapan kan. Maksudnya jadi dia pergerakan tu dia melengkung lah. Dia melengkung tapi dia buat ke hadapan. Lurus tapi dia melengkung kan ke hadapan. Dia tak akan pergi ke atas. Ke belakang. Jadi kita dalam jenis gerakan ni kita ada 3 lah. Gerakan linear, gerakan bersudut dan juga gerakan umum. So gerakan umum ni senanglah, gabungan linear dan juga bersudut lah. Yang bersudut ni lah kita ada rotasi luar, jadi rotasi luar dan rotasi dalam kan. Jadi untuk soalan ni soalan straightforward, apakah? Jadi jawapannya adalah linear. Gerakan linear. Okey. Jadi kita pergi kepada kedua, soalan kedua, nyatakan prinsip kestabilan yang terdapat pada atlet Rajah 3. Kalau kita tengok gambar tersebut, atlet tersebut sedang merendahkan ataupun membongkok sedikitlah ke bawah. Jadi apa tujuan atlet itu lakukan seperti itu? Jadi untuk soalan ini nyatakan prinsip kestabilan. Prinsip kestabilan dan nyatakan. Nyatakan tu adalah kata arah soalan lah. Okey, macam ni Cik Hafiz, saya kenal pelajar kita ni kadang-kadang kan tak perlu kot nak hafal tentang kestabilan ni. Bagi saya lah, tengok semua prinsip ada kat semua. Semua, sukan semua lah. Semua ada. Apa prinsip pertama? Jisim. Ada? Betul. Jadi ingat kestabilan, ingat semua. Ingat semua, ingat stabil. Jadi kita nak prinsip tu je, bukan kita nak sukan semua. Kita nak prinsip tu je, kita faham. Jadi keluar yang lain, kita ingat semua ada jisim. Dia ada, dia rendahkan graviti dia, pusat graviti. Lepas tu geseran dia kan. Lepas tu dia dalam garis graviti pun dekat dengan dia. Maksudnya semua prinsip kestabilan ada dekat situ. Dekat semua. Jadi kalau keluar soalan kestabilan, ingat semua. Maksudnya ingat semua ada apa? Jisim. Jadi ingat semua. Lepas tu tulis kat tepi. Tulis sikit nota kecil tu. Lepas tu baru kita relatekan dengan
gambar ransangan soalan tersebut. Contoh kalau kat situ kita nampak gambar ransangan atlet bola kasut roda tu dia menunduk lah, kita kata membongkok kan. Jadi memang berkaitan dengan kestabilan lah. Kestabilan. Dia rendah, dia merendahkan pusat graviti. Mungkin kita tak nak itu. Kita nak dia sentiasa dalam satu garis gerakan dia, garis graviti kan. Maksudnya dia tak boleh tunduk sangat. Dia tak boleh condong sangat. Betul, takut jatuh ke depan pula. Ke depan juga. Maksud dia masa berada dalam garis graviti dia. Tapi yang paling betul adalah merendahkan pusat graviti pasal berdasarkan aksi. Ya. Sebab kalau nak kata geseran, jangan kita cakap geseran tak. Dia soalan tu berdasarkan aksi. Betul. Bukan yang kita tahu. Ya. Tapi yang dia minta. Ya, sebab dia kata terdapat pada atlet Rajah 3 tersebut lah. Jadi kalau katakan kestabilan semua ada. Tadi ada 4 kan. Tapi adakah kestabilan jisim berkaitan dengan aksi tersebut? So kalau contoh tengok kan, kalau nak kata geseran dia kasut roda. Kan? Jadi mestilah berkaitan. Yang ni pun ada juga anak-anak murid kita yang orang kata apa, terkonah sikit lah markah dia tu. Sebab dia isu dia melihat kepada kestabilan sahaja. Dia tidak melihat kepada aksi tersebut. Ya. So dia cerita je apa yang dia tahu, tapi tak ada kaitan dengan gambar. Dia bagi jawapan apa yang dia tahu, bukan apa yang diminta. Ya, betul. Itu kena alert lah. Jangan bagi yang tidak diminta, tak payah bagilah. Jadi seterusnya, terangkan 2 faktor yang menyebabkan atlet di atas tidak terjatuh. Jadi kita tengoklah 2 faktor kenapa atlet ke atas tak terjatuh. Pertama, dia dah membongkokkan diri. Kedua, kita ada apa lagi? Bila kita kata yang dikatakan tentang atlet tu tidak terjatuh kan, kita melihat kepada dia merendahkan pusat graviti dia tu. Pusat graviti tu sebab dia mengawal pergerakan dia. Dia boleh je katakan dia bergerak melalui itu sampai berdiri. Kan? Tapi kemungkinan dia akan jatuh kalau laju. Dia tengah laju ni. Kita nampak gambar dia laju. Jadi dia kena rendahkan sikit lah. Kena besarkan sikit dia punya ni kan. Jadi geseran roda pada permukaan lantai. Maksudnya roda tu kena betul. Yang sesuai lah dengan permukaan lah, supaya dia tidak jatuh kan. Betul. Terseret macam itu kan. Dia mengawal geseran. Ya. Dia mengawal. Kadang-kadang kita main kasut roda, dia kena jatuh sebab apa? Kita tak boleh kawal geseran. Ya. Dengan permukaan lantai tu. Dia kena kawal lah geseran tu, kena kawal supaya kita tidak terjatuh. Senang cerita, roda yang sesuai untuk permukaan yang sesuai lah. Jadi yang kedua yang tadilah sama, iaitu pusat graviti yang rendah. Okey, agresif. Dia tanya nyatakan jenis agresif yang di atas. Sebelum tu kita kena tahulah jenis agresif ada berapa kan. Iaitu ada 3, iaitu kasar, instrumental dan assertif. Jadi kena faham, kat sini pun kena faham. Betul. Kalau kita tanya siapa-siapa pun ada bercanggah lah. Jangan tentang agresi ni memang bercanggah. Bercanggah dekat mana? Ketara tentu ketara lah. Hostel tu dan tentulah dia kasar kan. Yang bercanggah adalah antara instrumental dengan assertif. Sebab kalau kita tengok dia sukan itu, dalam masa situasi sukan itu, dia boleh berlaku instrumental dan assertif. Jadi saya nasihatkanlah kepada murid-murid, kalau nak bagi contoh, biar contoh yang terang. Jangan contoh yang kabur. Kalau biasanya dia kalau ketara dia ada niat nak, dia ada niat. Tapi niat dia memang kasar lah. Yang instrumental pun dia ada niat. Tapi niatnya untuk menang. Dengan acara sekalipun dia tak ada niat lain, dia niat nak menang. Tapi kita tahu tak? Sebab niat kan, berdasarkan niat. Kita tahu tak dia ada niat tu nak menang? Nak bukan tunjuk nak kasar. Jadi jangan bagi contoh-contoh yang terlalu kabur. Contohnya tengah main bola sepak di kawasan penalti,
tersepak. Saya niat saya nak sepak bola, tersepak awak. Dia tahu tak niat dia. Jadi tolong jangan bagi jawapan yang kabur. Bagi je terus aksi sukan tempuh dan tarurah. Dan tentu kau nak bagi dia nak dia menang, sukan tempuh je kan. Betul. Bukan kita kata tak, kita nak menang, memang dia kena berdarah. Betul. Dia memang kena pukul lah. Dia kena pukul. Jadi bagi contoh sukan-sukan yang jangan kabur lah. Yang betul dia adalah berkaitan dengan instrumental lah, dan dia niat nak menang. Begitu juga asertif, iaitu tindakan secara fizikal atau verbal yang dibenarkan. Yang dibenarkan, contohnya sukan-sukan yang dibenarkan apa? Contohnya adalah macam rugby. Tapi saya kat sini saya suka smash badminton, contoh kan, ataupun smash bola tampar, ataupun smash sepak takraw. Kan? Itu sampai dia libas kena sini, kawan dia kan, sampai tunduk berdarah. Kau main kasar ya berdarah. Kita smash kau. Kita smash kau kan. Dia benarkan smash macam mana pun dibenarkan. Kalau smash jumping smash dia benar sampai lompat tinggi, tapi kena berdezuk mata ni lebam ni. Tapi bukan kau tak salah. Betul. Kan, sebab lagipun kawasan yang dekat dengan badan ni susah nak defend kan. Itu saya kata tolong faham konsep. Faham konsep dan jangan bagi jawapan yang kabur. Yang kata ini instrumental boleh, ini kasar boleh. Jadi pemeriksa pun dia pening. Jadi dia tak nak pening, dia salahkan. Jadi siapa rugi kan. Jadi tolong, tapi kalau dah diminta dalam sukan tu, okey, dalam sukan bola sepak berikan dalam sukan bola sepak berikan keagresifan instrumental. Apa aksi mana? Jadi kita tidak boleh nak pilih. Jadi kena lebih cekap lah. Jadi kita tengok kepada soalan kedua pula, Cikgu Nasir. Nyatakan satu faktor semasa yang mempengaruhi pelakuan pada Rajah 6. Jadi kita tengok kepada kata kunci kat situ, kita ada faktor semasa. Kiranya semasa aksi yang berlakulah, bukannya sepanjang perlawanan bola sepak tu. Dia kiranya macam katakan dia ada keagresifan ni, dia ada banyak sebab lah. Tapi kat sini dia minta faktor semasa kan. Faktor semasa ni adalah semasa dalam perlawanan tersebut. Apakah punca dia berlaku agresif? Apa punca? Jadi kita faham, yang pertama faktor semasa dia bermain, yang kedua adalah agresif. Apakah pelakuan-pelakuan yang berpunca dia menjadi agresif semasa dia main? Mungkin dia dah kena tinggal mata kan. Masa tu bukannya sebelum tu ke orang agresif, sebab kisah lama ke. Mungkin dia tu masa tahun lepas dengan dia lah ke. Bukan. Dia nak semasa itu. Jadi kena fahamlah waktu semasa. Jadi kat situ kita tengah main kat mana? Masa kita lawan dia kat mana? Away ke home ke kan? Away ke home kan. Awak nak main kasar dekat away. Silap kan. Jadi orang nak main kasar ni mesti dekat home dia kan. Maksudnya tempat lokasi adalah perlawanan dekat mana. Kemudian perlawanan keputusan tu tidak keputusan semasa tu. Semasa tu tidak memihak pada kita kan. Kalau kita 3-0 kita okey. Tapi kita kosong. Kita kosong dan nak masuk final ni. Itu adalah punca semasa. Waktu semua. Jadi kena faham semasa. Jadi situ semasa lah. Jadi kita tengok juga mungkin jangka masa tu dah nak habis, masa nak habis. Kira yang ada semasa tu kita boleh jadikan sebagai jawapan kita lah. Betul. Sebab tapi kena fahamlah yang diminta agresif. Kenapa, apa punca agresif semasa itu? Apa punca dia? Yang dikatakan nyatakan satu faktor semasa. Apa punca dia? Agresif. Banyaklah. So sebenarnya soalan ni ada dua. Yang pertama adalah faktor semasa dan kedua adalah berdasarkan perlakuan di atas lah. Tapi dikata sini dia bukan suruh huraikan ya. Nyatakan saja dan satu markah. Tak perlu kita nak sembang panjang sangat. Ini soal ketika kita menendang ni tak perlu. Jadi contohnya kita jawab keputusan perlawanan pun dah cukup. Kita tak perlu nak jawab pihak ni tertinggal 3-1 dengan pihak lawan. Sebab dia satu markah je. Dan nyatakan. So kita attack teruslah jawapannya. Attack terus jawapannya.
Okey, seterusnya adalah jurulatih menggunakan time out untuk memanggil pemain pasukannya bagi mengawal ketegangan yang sedang berlaku. Huraikan satu teknik yang boleh digunakan oleh jurulatih untuk menenangkan atlet, dan kita tengok kat sini adalah 2 markah dan soalan tanya huraikan Cikgu Nasir. Ya. Jadi kita tengok kat situ adalah satu teknik, satu je. Tak boleh lebih kan? Satu je. Satu fakta, satu markah, huraian dia adalah markah yang markah yang kedua. Jadi dia kata kat sini teknik dia adalah kita nak relax, nak cool. Nak cool korang. Okey, time out. Kita nak coolkan dah. Kita dah kalah ni 1-0 ni, ataupun dan ni permainan bola sepak. Bola sepak. Contohnya kita ada 5 minit lagi. 0-0 contoh, ataupun 1-0. Jadi kita anak buah kita dah mula lain macam kan. Betul. Jadi kita bagi satu teknik, kemungkinan teknik yang mana yang supaya dia tenangkan diri dia. Supaya jangan terlalu agresif. Kadang-kadang dalam agresif juga berlaku kecuaian kat situ kan. Jadi kemungkinan satu teknik dia adalah yang paling boleh adalah latihan pernafasan lah. Maksudnya dia cuba menarik nafas dalam-dalam untuk tenangkan kembali pemikirannya kan. Sebab kalau kita tarik dalam, kita akan mengambil oksigen yang banyak kan. Jadi bila oksigen banyak dalam kepala kita, kita boleh berfikir dengan waras. dengan waras. Kalau kita kurang, tu yang macam-macam tu kan, keluar panas, jadi kita naik tarik nafas. Jadi tarik nafas tu kita boleh ada teknik, bukan saja duduk diri. Ada kadang-kadang kita tengok bola baling kan. In, semua in. Jadi kita ada guna teknik. Mungkin kapten boleh adakan, tapi dalam perang sebenar janganlah tunjuk sangat. Ni latihan ke game. Kita adalah cara dia kan. Jadi dan teknik pernafasan, kita terangkan teknik adalah satu markah. Bagaimana teknik pernafasan itu boleh menjadikan kita ni bertenang. Kita terangkanlah. Jadi juga satu lagi, kalau kata relaksasi otak dia kan, tapi takkan dalam permainan sebenar kita nak buat. Dia tak kenalah. Boleh tak? Dia terpulang kepada kesesuaian situasi tersebut. Yang sesuai lah. Kalau kata-kata rasangan sendiri boleh. Sebab semasa tu kan, mungkin coach dia beritahu, tolong. Kalau dulu apa kata rasangan sendiri tu, kita boleh. Kita boleh. You can do it. Dia kata rasangan ni pun ada 2 ke Cikgu Nasir. Ada positif, negatif kan. Negatif lagi coach selalu cakap kan, kau buat lagi siap kau kan. Dia macam ni. Kadang-kadang kata rasangan ni ada positif, negatif. Dia kena siapa audien kita. Jadi kalau kita punya audien tu yang jenis suka dicabar, kita jangan pergi yang positif. Bagi negatif, dia akan tercabar. Kau tak siap, jadi aku nak kau. Aku nak kau buat out keluar, mesti dapat kat satu. Kau jangan tak buat, kau memang lopek lah, kau lemah. Jadi dia lain macam. Tapi kalau orang yang tak boleh terima, dia terus down tau. Ya, betul. Tak boleh, kita pilih audien kita. Tapi kau boleh, aku percaya kau. Aku percaya kau. Kau adalah yang daripada tim aku, kau lah yang. Sebelum ni kau tengok, aku harapkan kau akan dapat. Jadi itu kata-kata rasangan coach. Jadi itu je senjata terakhir coach. Tapi masa dalam cikgu kita kat luar ni ramai ikut. Dia mesti tahu ilmu ni kan. So kita pastikan kita kata apa, nama yang perlu digunakan dan huraian ni lah kata-kata rasangan sendiri macam mana. Sebab situ 2 markah. Dia bagi contoh je. Contohnya memberi maksudnya fakta dia kata-kata rasangan kepada atlet tersebut. Lepas tu contohnya bagi sekian-sekian. Contohnya itu adalah huraian. Huraian lah. Itu markah yang kedua lah. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan lain yang ada. Okey, ini adalah tentang kecederaan. Okey, ni soalan terakhir kot Cikgu Nasir kan? Yalah. Sebab masa pun mencemburi kita. Betul. Ini adalah bahagian B. Bahagian B ni peruntukan dia, saya kata yang Cikgu Hafiz bagi tahu tadi, dia bagi 3 soalan, kita pilih 2. Kita nak jawab 3 soalan pun tak mampu. Betul. Kan tak mampu. Nak 2 soalan pun tak mampu kan. Kita lagi nak jawab 3 kan. Jadi tak perlulah. Kita fokus saja 2, fokus 2. Okey. Sekarang ni dia kata aksi sepakan dalam bola sepak. Terangkan hukum Newton pertama dan hukum Newton ketiga. Okey, kita tengok kat sini pada raja P, Q dan sini adalah 4 markah. Dia suruh terangkan hukum Newton pertama 2 markah dan hukum Newton ketiga juga 2 markah. Dia suruh pilih lah pada raja P atau Q atau
Okey, kita tengok kalau hukum Newton pertama adalah inersia. Okey, yang kedua adalah pecutan, dan yang ketiga adalah akselerasi. Jadi kat sini tak ada pecutan. Sebab dia minta pertama dengan kedua, ketiga dia soalan dia pun dia tak akan minta yang kedua sebab tak ada di situ. Jadi dia minta pertama dan kedua. Jadi kita dah tahu dah. Pertama dan ketiga. Dan pertama tu terterangkan, dan inersia ni ada dua lah, inersia bergerak dan inersia penggun kan. Jadi kita tengok mana yang kita boleh pilih antara PQR tu, mana yang kita nak jadikan dia inersia yang hukum inersia yang pertama. Hukum inersia lah, hukum Newton yang pertama. Sebab dia berdasarkan gambar rajah tu je. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita bolehlah pilih, contohnya kita ambil iaitu P. Okey. P kita ambil hukum Newton yang pertama lah, inersia, iaitu subjek bola tu adalah pegun. Apabila ada daya yang dikenakan, maka bola tu akan bergerak. Daya yang dikenakan tu adalah tendakan bola sepak lah kan. Jadi terangkan inersia adalah pegun, dan dia akan tetap pegun sehingga ada daya yang dikenakan. Okey, itu P lah kan. Lepas tu aksi, kita tengok yang ketiga telah aksi reaksi ataupun saling bertindak. Maka yang kita kata R tu, apabila ada aksi, maka ada reaksi. Okay. Dan haluan dia adalah bertentangan. Jadi kita ceritalah, setiap aksi akan ada reaksi. Jadi kita tahulah. Itu sebab kita kena faham konsep. Konsep tu sangat faham. Bila konsep faham, bagilah soalan apa pun. Kita boleh terangkan dekat konsep. Betul. Macam contoh soalan hukum Newton ni juga terkenal dekat starting block, Cikgu Nasir. Kan, atlet yang sedang bersiap sedia. Starting block tu ada soalan yang biasa. Dia kadang-kadang panel ni dia pandai. Dia tak nak soalan yang tak nak ni soalan dah tahun 2000 tu kan. Dia nak cari yang lain. Macam contohnya ni soalan ni. Saya ambil soalan ni daripada Selangor tahun 2024 kot, siapa buat soalan ni kan. Maka dia kata dia tahu setiap aksi adalah reaksi. Maksud aksi dia adalah dia sepak bola. Reaksinya bola tu akan bergerak ke depan. Sepatutnya bola tu dia hala dia macam ni kan. Dia tolak, maka dia akan bergerak lah. Jadi itu 4 markah lah. Jadi saya rasa markah pertama adalah nama hukum tersebut. Kedua adalah huraian. Huraian pada aksi. Jadi 2 markah untuk hukum Newton pertama dan 2 markah untuk hukum Newton ketiga. Jadi soalan seterusnya 4 markah juga, Cikgu Nasir. Iaitu kata tugasnya adalah terangkan mengenai 2 fungsi sistem saraf yang terlibat berdasarkan rajah P, Q dan R pada rajah 12 di atas. Yang A tadi bidang 3, yang B ni bidang 2 pula. Dia boleh campur kan. Itu saya kata dia keluar tadi kan, waktu tinggi. Sebab soalan ni dekat di hati. Dekat di hati sebab berkait. Okey, kita katakan ni, kita tengok apa yang dikatakan tu adalah fungsi sistem saraf. Okey, sistem saraf ni dia ada saraf tunjang dan saraf pusat. Saraf pusat. Dia saraf ni. Contohnya kalau kata fungsi saraf, yang pertama kita bagaimana saraf tu bergerak. Pergerakan saraf tu. Mula-mula dia terima rangsangan. Kita terima rangsangan kan, menerima rangsangan. Kemudian rangsangan dia terima, dia pergi ke mana? Ke otak dulu. Untuk proses ataupun disimpan. Dan yang ketiga kita akan bertindak. Kat situ pun dah ada fungsi dia. Fungsi yang pertama menerima rangsangan. Fungsi ketiga otak sebagai menyimpan maklumat atau memproses maklumat. Dan fungsi ketiga adalah bertindak setelah menerima arahan daripada jadi otak. Kat situ pun dah ada. Kenapa kita nak pening nak fikir apa fungsi saraf ni ya? Walau kata dekat situ pun, dekat graf tu pun kita tengok, dekat rajah tu pun dah ada dah. Kat situ sekurangnya tiga fungsi saraf. Reseptor, efektor. Dan otak kita sebagai memproses maklumat dan menyimpan maklumat. Itulah fungsi saraf. Kan saraf tu sebahagian daripada otak kan. Itu secara umumnya lah. Kalau kita kaitkan dengan gambar rajah di atas pula,
kita boleh kaitkanlah dengan mata sedang melihat bola, kan. Jadi dan menghantar maklumat tersebut ke saraf pusat untuk diintegrasi, dan kemudian efektor tangan menerima maklumat dan saraf pusat iaitu bola dan memilih untuk ditendang lah. Jadi kita boleh lihat, kita kata kaitkan dengan gambar raja di atas. Maksudnya dia kata pada raja P, Q dan R kan. Berdasarkan fungsi, kita boleh kata fungsi saraf PQR tu dia boleh selari lah. Maksudnya saraf yang pertama adalah menerima rangsangan, iaitu kita melihat pada bola. Bola dan sudut kan. Jadi yang kedua kita simpan. Kita nak tendang ke? So dia jarak dia kat mana lah semua. Kita nak passing. Kan, kita dah tersimpan dan kita arahkan kita nak sepak, maksudnya efektor tu akan bertindak lah. Betul. Maksudnya itu sistem saraf tu, kalau faham konsep tu kita tahu. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan C, 2 markah. Jelaskan faktor yang boleh mempengaruhi kinematik projectile yang menyebabkan bola disepak lebih jauh oleh atlet di Rajah 19. So kita tengok kepada kinematik projectile yang menyebabkan bola tu dia dapat sepak lebih jauh. Jadi bagaimana kita nak kaitkan dengan pengaruh kinematik projectile ni? Okey, sekarang ni kita lihat kinematik ni dia punya kembar dia adalah kinetik. Kembar dia adalah kinetik. Ada perbeza antara, kita tengok ya, apa beza antara kinetik. Beza kinetik dan kinematik ni, kinematik ni dia tidak perlu daya. Kinematik. Yang perlu daya adalah kinetik. Kinematik ni dia secara penerangan ataupun penjelasan bagaimana kita nak jadikan pergerakan itu lebih maksimum. Dia hanya sebagai dia melalui ujian, tapi bukan daya tak ada. Tetapi kinetik ni adalah membuktikan apa yang dikatakan oleh kinematik. Dia buktikan, maksudnya kita ada daya lah. Jadi bila kita dah buat ujian kinematik ni, kita dah buat pengaruh dia sudut. Dalam sains dia ada pembuktian. Buktikanlah. Kinetik akan berfungsi untuk buktikan bahawasanya apa yang dikatakan oleh kinematik ni betul. Contohnya katakan projectile. Projectile kita dah tahu projectile itu adalah pergerakan yang melengkung kan? Betul. Bila kita tengok, dia kata faktor yang boleh mempengaruhi kinematik projectile yang menyebabkan bola sepak lebih jauh, kita tengok dia ada tiga faktor lah. Iaitu semua berkaitan dengan pelepasan. Pelepasan. Yang pertama adalah sudut. Bagaimana sudut pelepasan itu? Adakah sudut 45 darjah? Adakah sudut 90 darjah? Adakah sudut 180 darjah? Tapi kat sini yang dikatakan ada torque. Torque pun mempengaruhi kita punya kelajuan bola tendangan yang kita tendang tu kan. Dia kata kat sini sudut pelepasan, kita boleh tengoklah sudut yang sesuai adalah sudut 90 darjah, 45 darjah. Dia sudut yang sesuai untuk kita lepaskan, dia akan pergi jauh. Kan, projectile. Dan yang kedua adalah ketinggian lah. Contohnya Hafiz, kita sepak bola di padang, di tingkat bawah ni dengan kita sepak bola di tingkat 3. Agak-agak pergi mana jauh tu projectile tu lagi? Adakah dia tinggi lah, kan? Ketika pelepasan tu. Maksudnya kita tengok ketinggian tu, pelepasan dia akan pergi jauh. Begitu sudut. Kalau kita sudut hanya setakat kita buka 10 darjah je. 10 darjah je buka, dia tak pergi. Jadi kita ngam-ngam antara 45-90 darjah tu dia pergi. Betul. Jadi semaksimum yang boleh. Itu tinggi rendah. Dan kelajuan, kalau cepat sepak dia nak pergi. Jadi betul. Ketiga-tiga tu dia akan berlaku serentak. Baru kita tahu bagaimana kinematik projectile itu dia bergerak kan. Kita tengok kita tengok dia tinggi kan. Tinggi tu dia pergilah
Tengok tekan lagi. Sorry. Okey. Jadi kat sini dia kata sudut perluasan bukan kaki anggaran 90 darjah ketika permainan mengambil tendangan. Kat sini dia panggil top. Dipanggil sejanjang dia kata apa? Dia punya dengan kita punya palang. Dengan kita punya apa nama dia? Saya dah lupa dah. Dia top ni dia kena kuasa kilasan. Kilasan ni kalau bisa top ni top tinggi, kilasan tinggi, dia akan speed. Okey, kalau kita nak cari kenderaannya, kena tarik top yang tinggi. Betul. Sebab dia akan pulasan, sekali pulas tu dia boleh pergi. Macam kita buka skru kan. Dia buka skru, dia skru tu ketat. Kita perlukan top untuk longgarkan dia supaya kita boleh jadi nak memulakan pergerakan tu kena top yang tinggi. Contohnya kita skru ketat, kita nak buka, kita perlukan torque yang tinggi supaya dia loose sikit baru kita boleh pusing. Begitu juga kita punya tendakan ni, kita perlukan torque yang tinggi supaya bila dah pergi dia boleh smooth dia pergi. So senang cerita kata apa, less contact time dekat dia sekali kita kilas tu dia berapa saat? Berapa saat kita kilas kaki kita kilas berapa saat? Jadi torque yang tu adalah dia mesti sudut 90 darjah. Torque yang terbaik Okey, jadi inilah yang dapat kita kongsikan dalam sesi kali ini. Sebab masa pun kita sudah bersiaran hampir sejam 50 minit. Maksudnya banyak lagi soalan. Banyak lagi soalan. Tapi inilah yang kita mampu mampu kita kongsikan. Sebab kita dah bersiaran hampir sejam 50 minit, Cikgu Nasir. Okey, jadi ada apa-apa harapan ataupun kita amanat kepada anak-anak kita yang bersama kita ni? Saya harapkan, saya amanatlah anak-anak murid kita. Ini adalah SPM yang saya minta yang terakhir lah. SPM terakhir yang buat yang terbaik. Dan saya sukan adalah bagaimana anak murid minat. Kami berdua ni sangat minat bukan kecil-kecilnya minat kan. Memang kita all out lah untuk saya sukan. Jadi kita harap begitu juga. Dan supaya pada peperiksaan pada 16 bulan ni buat all out lah. Apa yang cikgu kalian harapkan dapat A tu skor A lah. Okey, yang penting jaga diri dan konsep kena faham supaya soalan macam mana pun kita boleh dapatkan. Faham dulu. Okey, saya semoga berjaya SPM Sentukan untuk 2025. Okey, semoga berjaya juga kepada anak murid yang bukan sekadar digombak saja. Yang mungkinlah ada yang satu Malaysia yang bersama kita kan. Betul. Tambah Cikgu Nasir yang mempunyai kawan yang ramai dalam subjek sains sukan ni. Ada yang boleh berkongsi juga, ada jika ada salah silap boleh tulis di ruangan komen kami lah. Untuk nyatakan di mana kesilapan sebab kita kongsikan bersama. Dan mungkin ada juga yang nak share atau tambah lagi ilmu pengetahuan yang ada. Seperti Cikgu Hafiz betul, kadang-kadang kita bila kita bercakap ni kita terlepas. Bila terlepas tu saya kata tadi kan. Bila kita buat soalan aneka pilihan, kita nampak sikit kesalahan, dia nampak, dia cari, kita bersiaran dia akan cari kesalahan. Jadi dia dah akan jumpa. Jadi itulah yang kata, jadi kalau apa yang salah silap, saya minta maaf daripada saya lah. Dan juga saya lah. Daripada pihak kami. Pihak kita kata apa, Sains Sukan Gombak. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua dan kami harap kerjasama kita pihak sekolah dengan pihak USTP ni bertambah erat lah. Okey, terima kasih. Jadi kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Semoga berjaya.